Bahulu merupakan sejenis kuih tradisional yang sangat terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu. Kajian ini memberi fokus kepada proses pembuatan bahulu di Ilham Akmal, iaitu sebuah pengusaha bahulu di Baling, Kedah. Saya Azhar Salam. Ilham Akmal tu suami saya. Director satu adalah suami. Dengan ibadah director kuih, beranak suami saya juga. So dari sini business husband and wife. So kami starting from memang betul-betul bagus, starting from rumah. Buat daripada rumah, saya beli rumah, dia basic saya berkaitan dengan packaging. Packaging pengurusan marketing saya. Dia bahagian production itu yang tak lain. Pengurusan bidang saya lah. Marketing, HR, account semua saya. Sabah, Sabah, dalam finance. Saya tak ada diploma, manager account. Master saya buat setahun di IC. Menangkan sama saya juga. Dia punya family adalah packing. Resipi bahulu adalah daripada mak dia sendiri. Dia yang mewarisi. Mungkin memang ada kedai memang hidup ada daripada rumah dia. Suami betul yang mewarisi sabuk tabung kan sekarang semua masih open industri orang besar open tu modifat untuk serabut pelaku tapi makan kuasa pelaku apa bila kita nak menaikkan bau kalau pakai serabut pelaku tu masa lagi lama lama kita nak satu timing lah betul lambatlah proses. Basic kita dah tubuh gula telur yang the basic one macam itu buat kek secara basic tu mesti ada dia ada bahan campuran pengawet kan sebab saya nak kena quality. Sebagai penutup kajian ini, saya turut berpeluang merasai sendiri pengalaman membuat bahulu. Walaupun kelihatan mudah, setiap langkah memerlukan ketelitian dan kesabaran, menunjukkan betapa berharganya warisan ini.